Jom tengok soalan ini. Soalan ini dari Selangor 2024, set 1, kertas 1, soalan 6B. So, tajuk dia lah vektor. So, diberitahu kami Raja menunjukkan segitiga OPR. So, kali lulus OQ dan PS. Mereka bersilang pada T lah. Okay. So, diberi bahawa 5 OT sama 2 OQ. So, sekarang kami mau terus label lah. So, 5 OT sama dengan OQ. Macam mana kami nak label? So 5 OT sama dengan 2 OQ. So bermaksud OT per OQ sama dengan 2 per 5. Okay. So bermaksud this one is 2, this one is 3. Lagi 8 PQ sama dengan 3 PR. So bermaksud PQ per PR sama dengan 3 per 8. So bermaksud sini ada 3, sini adalah 5. Okay. So lepas tu dia minta kami cari ungkap PS dalam sebelah K. So kami mahu K tu dia berada di sini. So masuk kami terus guna ni lah. So masuk menang KPT. Okay. So PT ni kami nak guna laluan macam mana. So kami guna PO tambah OT loh. Okay. So PO kami gantikan dengan negative Y. Okay. So OT kami guna nisbah yang ni lah. So bermaksud OT sama dengan 2 per 5 bagi OQ. Okay. Dan sini yang OQ tu kami pecahkan dia. Okay. So kami tukarkan jadi OP plus PQ. Okay. Dan ini masih sama. Dan okay. Plus 2 per 5. Okay. OP kami ganti dengan Y. Okay. PQ ni kami gantikan dengan apa pula? Ini mau bracket lah. Okay. PQ ni kami gantikan dengan 3 per 8 PR pula. Okay. So, kamu boleh nampak sini sini bracket also can lah. Okay. Okay. Then, ganti lagi. So, okay. Sini negative Y plus 2 per 5. So, sini Y plus tambah 3 per 8. PR kami ganti dengan 8X. So overall kamu akan dapat, okay, kamu akan dapat 6K per 5X lagi tolak 3K per 5Y. Okay. So ni soalan B1. B2 tu. Dia mahu kamu cari PS juga tapi dalam sebutan H. So kamu nampak dia berada di sini. So bermaksud kamu kena guna laluan OS lah. So PS sama dengan PO tambah OS lah. Okay. So sini PO sama dengan negative Y lah. Okay. OS kami guna yang beri tu iaitu HOR. Okay. So sini OR kami pecahkan dia jadi OP tambah PR. Okay. Dan sini masih sama. Sen OP kami tukarkan jadi Y. PR jadi 8X lah. So overall kamu kembangkan dan kumpulkan 8HX tambah H tolak 1Y. Okay. So seterusnya diminta kamu cari nilai H dan K. So B1 dan B2 tu kamu sebenarnya kamu pun sedang cari PS kan. So kamu bandingkan mereka punya perkali lah. Okay. So bermaksud 6K per 5 equal to 8H. Okay. Dan lagi satu H minus 3 equal to negative 3K per 5. So sini terpulang kamu nak cara macam mana. Okay. So sini saya buatkan H sama dengan 3K per 20. Okay. Dan sini saya akan dikasih sini lah. So 3K per 20 tolak 1 equal to negative 3K per 5. Then 3 per 4K equal to 1. Then K equal to 4 per 3. So this one H equal to 3 per 20 darab dengan 4 per 3. So equal to 1 per 5.